RM18 sebotol, 150 ml. Lepas nasi ayam RM26, sambal Mama TINI pula jadi perhatian. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Selepas isu nasi ayam RM26, nama usahawan Datin Nor Kartini sekali lagi mencuri perhatian apabila menjual sambal dalam botol. Sambal dalam botol kecil berukuran sekitar 150ml itu dikatakan dijual pada harga RM18 sebotol. Menerusi video yang dimuat naik di Instagram Story, ibu kepada selebriti terkenal Neelofa itu berkata, sambal dalam botol disiapkan untuk peminat-peminat sambal nasi ayam sebelum ini. Sambal tu bukan khas untuk nasi ayam je, tapi sesuai untuk dimakan bersama nasi-nasi lain termasuk dijadikan pencicah. Di thread, ada netizen seolah-olah menyindir menyifatkan botol terlalu kecil dan kosong tanpa sebarang stiker. Namun, ujar netizen itu, mungkin sesiapa yang rasa mahal bukanlah target market beliau. Terdahulu, nasi ayam Datin Nor Kartini menerima kritikan disebabkan harganya RM26 sebekas. Walaupun dikritik, nasi ayam itu mendapat sambutan hangat sehingga ada pelanggan dari luar Selangor termasuk dari Negeri Sembilan dan Perak